Assalamualaikum guys and welcome back to Helonfa. Jadi hari ni aku tunjuk korang macam mana cara dia untuk korang top up app Touch and Go e-wallet. So korang buka dulu app Touch and Go e-wallet. Kemudian dekat bahagian sini korang klik add money. Korang ada option sama ada korang nak top up Go Plus balance ataupun e-wallet balance. Macam saya biasa top up dekat Go Plus saja, Go Plus balance. So klik sini. Kemudian kita klik duit now transfer dan kita copy yang ini. Just tekan copy ni je. Okay, dah settle, kita pergi buka apps bank kita, sama ada korang nak buka MAE, CIMB ataupun lain-lain lah. Macam saya biasa pakai MAE sahaja, so saya pergi MAE. Okay, dekat bahagian sini korang klik accounts. So dekat bahagian sini korang boleh pilih korang nak top up menggunakan current account, MAE wallet ataupun personal. So macam saya biasa guna current account, so saya klik current account. Kemudian dekat bahagian sini kita klik transfer. Kemudian korang masukkan password dan login macam biasa. Okey, kemudian dekat bahagian sini korang klik others. Kemudian korang klik banks. Dan korang cari Touch and Go. Touch and Go, Touch and Go, Touch and Go. Okey, Touch and Go e-wallet, klik sini. Kemudian korang paste je account number yang kita dah copy tadi kan dekat account Touch and Go tu. Kemudian kita pilih select type, tekan fund transfer, duit now, kemudian tekan continue. Kemudian korang boleh masukkan amount yang berapa korang nak top up. Macam saya nak top up let's say RM10. Okay, tekan right. Kemudian kita boleh enter je receiver reference. Macam biasa saya tulis TNG je. Kemudian tekan done dan tekan continue. Kemudian tekan transfer now. Selepas tu korang boleh tekan approve. Done. Okay, sekarang kita check balik account Touch and Go kita. Tekan back. Okay, sekarang dah ada RM27.01. So itu saja guys cara untuk kita top up apps Touch and Go menggunakan duit now. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Helonfa dan jumpa pada next video. Assalamualaikum.